Okay, welcome to my YouTube channel. Jom kita main game shawarma. Okay, hari ni kita akan bermain game yang viral. Kita tengok ramai dah main macam seronok je. Shawarma kios. Okay, jom kita start. Okay, game ni saya pilih untuk untuk satu orang sahajalah. Kita try main seorang-seorang. Kita tengok seram mana game ni. Okay, ada beberapa peraturan yang perlu kita tengok. Nanti kita akan baca. Peraturan ni kita perlu ikut, kalau tak nanti kita akan tewas lah. Okey, sudah sampai ke kedai shawarma ni. Okey, ni kawasan dia. Wah, nampak menyeramkan. Okey, kosong je guys. Okey, itu dia shawarma. Mari kita masuk. Okey, kita dah start shift. Kita masuk dan kita akan tengok apa peraturan yang perlu kita ikut. Okey, ni laman belakang dia. Okey, ada tu sampah. Okey, mari kita masuk. Welcome to your night shift at Shawarma. Let's start with the basic. Okay, kita skip je lah tutorial ni. Okay, tapi saya akan baca juga peraturan kat sini. Serve 5 client. Okay, dia kata shift malam ni, stay calm and follow the rule. If a smiling customer comes in, hand him a soda. Okay. Setiap hari Jumaat pukul 2 pagi, a car with no driver will arrive. That's the inspection. Exit through the back door immediately. Never look at the shawarma stand during the inspection, ever. If a faceless man comes to order, serve him but never look directly at his face. Some customer must not be served at all. Close the window immediately. Okay, mari kita mulakan. Turn on the grill. Okay, kita ikut arahan dia. Mari kita on switch ni. Okay, nampak dia dah berputar dah shawarma. Okay, boleh dah kita buka kedai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mari kita tengok. Oh, nampaknya dah ada pelanggan. Hello bro, one shawarma please. Oh, nampak macam pelik je. Okay, tak apa. First kita check CCTV dulu. Okay tak? Okay, night vision. Tapi nampak macam belakang dia tu macam ada something. Apa kata kita check dulu? Okay, jom kita check dulu dia. Belah belakang dia tu putih, kenapa tu? Memang putih ke? Botak belakang ke ataupun? Kita dah nampak sesuatu kat belakang muka dia. Dia anomali. Cepat. Kita jangan hidang kat dia. Tak boleh hidang. Kita ambil duit. Lepas tu kita tutup je guys pintu. Macam mana ni? Ada salah. Masuk dulu. Tutup pintu. Close the door. Okay, tutup pintu. Okay, dia dah buat pembayaran ke belum? Okay, dia dah buat pembayaran dah. Mari kita tutup kedai. Jangan hidang kat dia. Nanti kita kalah. Okay, mari kita tengok CCTV. You forgot to finish my order, kata dia. Customer, okay, it's alright, kata dia. I remember for you. Dia ingat kau tu. Terima kasih lah ya. Sorry lah saya tak boleh order. Nampak tu, ada muka guys belakang dia. Belakang muka. Kat muka dia belakang pun ada muka. Apa orang kata? Bermuka dua. Okay, next kita tengok. Okay, nampaknya semua kedai. Itu dia. Apa tu? Dia duduk atas tu pula. Aduh, dia tak nak pergi ke benda ni, menakutkan. Give me one shawarma, extra sauce. Okay. 150 ya cik. Okay, ni dah bayar. Mari kita tengok CCTV dulu. Okay, nampak macam clear. Okay, kita tengok. Nampak sesuatu dah guys. Night vision tak ada. Yang ini ada. Ini dah anomali. Jangan hidang. Dia dah bayar dah ke? Okay, dia dah bayar. Mari kita tutup kedai. Kenapa semua malam ni dapat pelanggan yang anomali saja ni? Kenapa duduk situ? Tak nak turun ke? Ya Allah, dengan tertonggengnya dia. Okay, dia dah pergi dah ke? Mari kita tengok. Okay, nampaknya dah clear. Okay, clear. Kita tunggu next pelanggan. Ada lagi ke guys makhluk atas tu? Kenapa dah duduk atas peti tu? Kau jangan jump scare aku sudah. Nampaknya ada orang kat sana tu. Kembar ke? Berjalan berdua-dua. Shawarma, mari beli. Sunyi ya guys dalam ni malam-malam. Ada lagi tak dia? Dia ada lagi. Kenapa tak nak berhenti? Kembar. One shawarma please. Nak satu tapi kongsi.
Kata 2 orang. Okey, tak apa. Apa-apa sebelum tu kita mesti check CCTV dulu. Tengok anomali ke apa. Okey, nampak macam dah kenapa kepala dia gitu? Oh, ini maknanya ini bukan human ni. Ini adalah anomali. We share everything, kata dia. Tengok night vision. Oh, sesuatu pelik. Dah boleh pula cabut. Tak patah pula tengkuk dia buat gitu ya. Tak apa, kita ambil duit. Duit dah ambil. Okey, mari kita tutup je kedai. Jangan serve kawan-kawan. Jangan serve kat dia. Yang ni dah kenapa tak turun daripada situ lagi. La ilaha illallah, aku dah kerja seorang ni. You close the window. But he is still inside. Dia tahu. He never left. Oh my god, dia tahu. Dia tahu kita ada kat sini. Tu dia. Jangan pandang. Mari kita tengok CCTV. Dia dah keluar ke belum? Okey, dia dah balik dah. Okey, belakang clear. Tengok night vision. Okey lah, semua nampaknya clear. Okey, mari kita tengok kalau ada pelanggan lain. Bawah pula dia duduk. Dia main tengok. Ada 2. Apa dia nak kena buat ni? Hilang dah. Boleh ada 2 pula kat situ. Okey, dia kata serve 5 client. Hari ni hari Isnin. Tu shawarma please, 1 for my body. Okey, tengok dia bayar ke belum. Okey, dia bayar. Kita check CCTV. Adakah ini anomali lagi ataupun orang betul? Okey, nampak normal. Mari kita tengok night vision. Okey, tak ada yang pelik. Okey, mari kita serve. Okey, start with lavage. Okey, kita buat shawarma. Okey, add sauce. Lepas itu kita add cheese. Ikut je arahan dia. Cheese. Okey, salad. Oh, bagus makan salad. Salad bagus. Salad. Lepas tu tambah daging. Dagingnya di sini. Nantak kau duduklah atas peti tu. Jangan kacau aku sudah. Okey, ambil daging. Okey, sikit lagi nak siap. Tambah daging. Okey, sudah siap. Mari kita gulung dan bagi kepada customer. Okey, dah siap. Oh, dia nak 2 ya? Oh, dia nak 2. Sorry. Dia nak 2 rupanya. Tak perasan. Okey, kita buat. Okey, next add cheese. Okey, tambah cheese. Lepas tu salad and then daging. Oh, nak beli 1 untuk kawan dia. Bagus awak ni. Bagus. Okey, add meat. Lepas tu gulung. Okey, shawarma awak sudah siap. Here's your shawarma. Thanks man, he'll be jealous if I got the bigger one. Okey, iyalah tu. Bye-bye, terima kasih. Nanti datang lagi. Mari kita tengok ada tu orang di atas peti tu. La ilaha illallah. Dah kenapa dia nak teman kita kat sini ke? Aduh, cuba kita keluar je kat pintu ni. Dia ikut tak? Cuh, pergi. Jangan duduk dalam kedai aku. Oh, ada pelanggan. Kita ada pelanggan. Dia tak nak keluar lah guys. Biarlah dia. Okay, tutup pintu yang pasti. Next, okay. Make it fast. No grill, no onions. Oh, tak makan bawang. Okay. Tengok CCTV dulu. Okay, nampak okay. Night vision pun tak ada nampak yang pelik. Okay, belakang tak ada apa. Nampaknya okay, kita boleh serve macam kita serve. Okay, start with lavage. Okay. Tak nak bawang tadi kan. Kita tambah sos. Lepas tu cheese dan salad. Oh, salad. Okay. Salad. Okay, tambah daging. Daging ambil, kita letak kat sini. Okay, siap dah shawarma dia. Okay, kita gulung-gulung. Oh, you forgot something. Okay, dia nak soda. Sekejap ya. Soda. Okay, take. Ambil 1 soda. Tutup peti. Okay bro, ni awak punya shawarma. Keep it up, kata dia. Terima kasih. Shawarma, mari beli. Mari kita tengok dia ada lagi tak atas tu. Dia memang degil. On this cold December evening,
The player did not yet know how this shift would end. Apa ni? Kenapa pula ni? The security camera click softly. Oh, dia dah apa ni? Baik kita larilah guys, macam pelik je. Dah kenapa ni? He looked completely normal. Tak faham lah. So normal. It was almost unsettling. Dah kenapa ni? Seram pula rasanya. Duduk seorang-seorang ni. Okay, tutup pintu dulu guys. Apa-apa pun tutup pintu dulu. Dah kenapa benda tu asyik teman je? Ada lagi kata petik. La ilaha illallah. Sudah. Dia kata one shawarma please. Nampak okey tak dia ni? Nampak macam okey. Mari kita tengok dulu CCTV. Okey. Make decision. Apa benda dia bercakap tu? The window was closed. Okey, tengok night vision. Okey, nampak okey. Tak ada nampak yang pelik-pelik kot. Okeylah, mari kita buat shawarma dia. Start with the lavash. Ada benda yang mengganggu ni. Dah. Okay, letak. Tambah sos. Okay, place it on the lavash. Okay, add cheese. Letak dekat lavash. Okay, lepas tu kita tambah salad dan kemudian daging. Sekejap ya, maaf, bersabar. Okay, meat. Letak meat. Letak meat. Okay. Gulung shawarma. Okay, sudah siap. Here's your shawarma. Terima kasih. Sama-sama. Sila datang lagi. Tak naknya. Aduh lah. I said, okay, arahan dia hari ni hari Isnin. Kita tengok shift kita sekarang pukul 2:30 guys. 2:30 pagi lah, agak sunyi kat luar ni. Nothing bad happen. Okay, mari kita tengok. Ada siapa-siapa lagi nak datang ke? Aduh. Lain macam suasana dia ni, seorang-seorang ni. Biarlah, aku tak nak dah tengok atas peti tu. Shawarma, mari beli. Menakutkan. Dia memang ada kat situ lagi. Dari kenapa tak nak keluar guys? Kenapa dia nak teman pula dah? Oh. One shawarma haven't eaten since lunch. Okay. 150 bayar dulu. Okay, dah bayar. Mari kita tengok CCTV guys. Ni sangat pelik. Kenapa badan dia putih macam tu? Dia macam tengkorak, rangka dia tinggal skeleton. Oh, ini nampaknya bukan orang ni. Ini adalah anomali. Mari kita tutup kedai guys. Jangan serve dia. Kita tengok pula apa jadi. Kita tengok dia cakap apa. It's just close in my face. I've been starving. Tengok dia pergi. Jangan serve kat dia guys. Kita tak tahu. Itu bukan orang sebenar. Itu adalah anomali. Nanti kita kalah. Okay, tengok kamera belakang. Clear. Okay, mari kita buka balik. Buka. Okay, tak ada orang lagi. Oh, ada nampak orang kat sana. Beli, mari beli. Shawarma. Oh, ini macam yang akak tadi. Oh, okay, ni orang lain. One shawarma, please. Okay, satu. Okay, I've got one hand to hold it. Okay, bayar dulu. Sila bayar dulu shawarma. Please make the payment. Okay, dia dah bayar 150. Mari kita tengok CCTV. Okay, nampak macam okay. Mari kita tengok night vision. Night vision, okay. Semula. Okay, mari kita, okay, boleh serve. Jom kita serve shawarma dia. Start with lavash. Okay. Letak roti dia. Lepas tu kita tambah sos. Tambah cheese. Tambah salad. Cheese. Okay, salad. Daging pula, letak daging. Okay, meat dah habis, so kita kena ambil kat sini. Okay. Ambil daging. Sebentar ya. Tunggu sekejap kakak. Okay, nak siap dah.
Okay, dah refill dah daging ni. Okay, letak kat shawarma, dah siap, dah boleh gulung. Gift. Okay, hot and ready. Terima kasih beli, saya jual ya. Nothing stopping me tonight. Iyalah. Bye, datang lagi. Okay. Dah kenapa dia memang tak nak keluar lah. Sudahlah dah. Dah kenapa duduk teman situ? Okay guys, kalau kita ada buat kesalahan, nanti ada satu benda makhluk, nanti dia akan muncul slow-slow ya dekat sebelah peti ni. Ni antara ruang ni dia akan muncul sikit-sikit. Setiap kali kita salah serve customer, dia akan membesar-membesar dan seterusnya. Kalau kita salah lagi dan kita akan kalah lah, dia akan besar. Monster tu macam akan keluar. Okay, one shawarma please. Hello abang, panang sini. Dah kenapa panang sana? Okay lah, tak apalah, bayar je lah. It's kind of scary out here tonight. Tahu tak apa, saya yang kerja ni pun takut bang. Okay, bayar 150. Okay, mari kita tengok CCTV dulu. Jangan apa-apa, jangan start dulu, kita tengok CCTV. Okay, nampak macam, memang kepala dia botak ya. Nampak macam okay. Tengok night vision. Night vision okay, tak ada yang pelik-pelik. Okay, jom kita serve dia. Start with lavage. Okay. Dah ada benda mengacau dah. Dia dah tiba-tiba lampu dah hitam putih. Okay, kita tambah sos. Sos. Lepas tu cheese. Macam biasa cheese. Okay, pusing. Seterusnya salad dan daging. Okay, daging. Put. Okay, lepas tu kita gulung shawarma. Okay, dah siap. Still hot. Okay. Now the shadows don't look that bad. The shadows don't look that bad. Apa maksud dia? Benda tu ada lagi. Sunyi je guys kat luar tu. Saya nampak macam ada kucing lah ujung tu. Ada kucing, ada miau. Miau duduk ujung sana. Okay, maksudnya kedai kita masih terkawal ya. Okay, sekarang pukul berapa dah guys? Kita tengok pukul 5.30. Okay, 5.30. Ada pelanggan ni menakutkan. Tak ada mata putih, tak ada mata hitam. Okeylah, bayarlah dulu, kita bayar dulu, lepas tu kita tengok CCTV. Okey, muka dia menakutkan guys. Okey, dia dah bayar 150. Mari kita tengok CCTV jap. Macam menakutkan je. Okey, tak nampak pelik, tapi kenapa dah mata dia hitam tu? Saya rasa macam tak nak serve. Tak nak serve ke tak nak ya? Muka dia menakutkan walaupun dia nampak, kalau kat CCTV nampak okey. Macam mana ni ya? Saya rasa tak perlu serve lah sebab dia memang menakutkan mata dia. Okey, kita tutup kedai. Okey, mari kita tengok CCTV semula. Okey, minta maaf lah, tak boleh lah kak. What a joke, kata dia. Okey, dia dah belah. Okey, dia dah belah guys. Jom kita buka balik kedai. Nak kita tengok. Okey, kalau kita nak tahu kita apa yang kita buat tadi salah, sama ada itu adalah manusia betul atau tak, kita nampak kalau benda tak ada muncul dekat celah peti ni, maknanya itu adalah betul anomali, kita tak serve kat dia. Okey, arahan dia serve one client. Okey, shift kita nak habis dah ke? Okey, sekarang pukul 6 lebih. One shawarma, okey, 150. Ya kakak, memang sedap. Shawarma saya memang bau sedap. Bau pun dah tahu, apatah lagi rasa dia. Okey, mari kita tengok CCTV dulu. Okey. Macam tak ada apa-apa pelik ke? Okay, nampak macam normal. Tengok balik night vision ni. Okay. Kejap tengok jap muka dia. Okay lah. Kita start lavage. Okay. Kita start hidang dia punya shawarma. Okay, macam biasa kita tambah sos, kita tambah cheese, kita tambah salad. Okay, next, cheese. Okay, lepas itu salad. Bagus-bagus makan sayur, bagus untuk kesihatan. Daging. Okay, daging. Seterusnya, okay, gulung shawarma. Okay, dah siap. Ini shawarma awak. Here's your order. Terima kasih, sila order lagi. Delicious as always. Memang sedap aku buat.
Bye, datang lagi. Takut nak tengok peti tu. Nampak? Tengok tangan ni pun dah nampak dah guys. Turn off the light. Oh, close the window then go to the bus stop. Okay, dia kata turn off the grill. Okay, turn off the light. Turn off the light. Shift kita dah habis guys. Okay, mari kita keluar. Tunggu kat bus stop. Okay, mari kita tunggu kat bus stop. Maknanya shift kita sudah habis. Turn off the light, the grill and close the window. Then go to the bus stop. Tutuplah tingkap tadi ya. Jap. Lah, tingkap tak tutup. Kena masuk balik. Aduh, nak mengadap benda tu. Oh, macam mana lupa tutup tingkap ni tadi? Ya Allah yang tangguh. Masuk balik. Bismillah. Okay, masuk. Oh, tak ingat nak tutup. Dah. Lampu tadi tutup dah kan? Ni on. Okay, jom guys, kita belah guys. Aku pergi close pula dah. Aku tak keluar lagi. Okay, shift kita dah habis. Mari kita balik. Oh, memang sunyi lah kedai shawarma. Satu-satunya kedai shawarma kat sini. Marilah kita tunggu kat bus stop ni guys. Shift kita nampaknya dah habis. Okay. Ada miau lah. Okay, masuk hari kedua ya. Nampaknya hari pertama tadi kita lulus. Okay, hari kedua mari kita buka kedai. Tengok sekeliling dulu. Memang menyeramkan kedai shawarma ni. Ada salah satu kat sini. Patutlah ramai pelanggan anomali ya. Okay, sampai kedai. Oh, ingat kan ada apa kat situ. Okay, masuk. Buka lah. La ilaha illallah. Memang sepanjang malam dia duduk kat situ guys. Dia tunggu aku ke? Dah kenapa dia duduk situ tak beranjak? Okay, turn off grill. Okay, kita buka main switch ni supaya okay. Okay, mari kita buka kedai. Okay, hari kedua. Kita tengok hari ni hari apa? Okay, hari ni hari Selasa. Shift kita mula pukul 11. 10 sampai pukul 7. 7 ke 6 macam tu lah. Okay, here come our first customer. Okay, nak shawarma. Baik. 150 ya. Okay. Okay, dia dah buat bayaran. Mari kita cek CCTV. Adakah ini pelanggan betul ataupun sesuatu? Okay, kamera belakang okay, kamera depan pun okay. Okay, mari kita siapkan shawarma dia. Okay, shawarma. Okay, tambah sos. Seterusnya cheese. Okay, lepas tu salad. Okay. Lepas tu tambah daging. Daging letak kat sini. Okay, dah siap. Gulung shawarma kita bagi dia. Okay ya. Okay ni kak. Awak punya shawarma. Terima kasih. Sama-sama. Smells amazing. Memang sedap shawarma sini. Memang sedap. Terbaik. Dia ada lagi tak guys? Dia ada lagi. Pelanggan. Alah, kenapa abang ni mabuk ke? Dah kenapa? Give me one shawarma. Big one. Berdiri tegak-tegak dulu. Bayar dulu lah. Alah. Aduh. I don't have money at all. Dah kenapa tak ada? Tak boleh kena bayar. Tak boleh tengok CCTV dulu lah. Macam dia ni. Macam mana dia tak ada duit nak beli shawarma? Tengok sikit. Nampak okey je. Boleh ke kita serve dia? Dengan tuyul hayangnya. Tapi nampak macam okey. Tak apalah kita serve je dulu. Tengok semula bro muka kau. Okey lah, nampak okey je. Kita serve je lah dulu. Okey. Siam pula tak ada duit. Itulah. Banyak habis duit. Minum ke apa? Dah kenapa tu huyung hayam macam mabuk je. Tak apalah. Siam awak. Kita tolong ya. Okey. Kita tambah cheese. Takut anomali je. Tak harap bukan anomali lah ya. Salad. Daging dah habis pula. Kita ambil daging. Daging kita ambil kat sini. Daging ni lama sikit. Okey, sebab kita nak refill. Okey, ini adalah orang kata main menu. Daging ni. Okey. Star of tonight. Gitu. Okey, gulung. Okey, nah bro, ambil. Okey, thanks. Alah. Duduk pun tak nak betul dah.
Dia dekat shawarma pula. Dah ada 2 pula dah. Kau dah kenapa kat situ? Janganlah main daging aku tu. Jangan sentuh daging aku tu. Sentuh pula dah. Nampak macam terkawal. Aduh, okey. Macam terkawal. Okay, next shawarma. Mari beli. Oh, kita ada one shawarma. Yang ni macam pelik. Badan macam perempuan tapi muka dia macam lelaki, guys. Betul macam leher dia macam panjang. Mari kita tengok CCTV dulu. Adakah ini anomali? Kita jangan suka-suka hati je serve. Okay, kamera belakang. Okay. Kamera depan. Aduh. Saya tak nak serve lah kat awak walaupun awak dah bayar sebab awak ni macam pelik lah. Muka lelaki. Kita tutup kedai je. Okay, kita tutup kedai. Kita tengok CCTV. Dia kata apa? Ini just shut the window kata dia. Okay, dia dah belah dah. Okay, dia minta maaf lah kak. Nanti datang lah kak ke abang ke tak tahulah aku. Nak panggil apa. Yang ni memang nak meneman je lah gayanya. Miau, kucing di hujung sana tu. Okay, mari kita tengok shawarma. Mari beli, singgah. Shawarma sedap. Pukul berapa dah guys? Okay, hari Selasa 2 pagi. Serve to client. Okay. Pakcik. Okay, dia cakap pun dah tak betul dah. Apa benda kau cakap pakcik? Yelah. Kita pun dah tak tahu nak ambil order dia. Apa dia nak pun tak tahu. Kalau macam ini, jangan serve. Baik, kita jangan serve lah ya. Kita tutup je kedai. Tengok pakcik ni pun dah sesuatu dah. Okay guys, mari kita tengok CCTV. Silap. Dia cakap pun dah tak betul dah. Dah apa dia nak tak tahu. Okay, kita tengok kamera malam. Pergilah pakcik, minta maaf lah pakcik. Saya tak serve awak pakcik. Saya tak tahu awak anomali ke, cakap pun dah tak betul dah. Okay guys, dia dah pergi. Okay, dia dah pergi. Mau kita buka kedai. Okay, kita buka window. Oh, dah ada orang datang nampaknya. Hari Selasa pukul 3 pagi ya. Okay. Perlu diingatkan hari Jumaat pukul 2 pagi kita kena berhati-hati. Okay ya bang, nak apa? One shawarma and soda. Okay, sila bayar dulu. 200. Okay, just a moment. Sekejap ya. Saya nak check dulu. Okay, nampak okay. Kamera belakang okay. Kamera belakang okay. Tak ada nampak pelik. Okay, sebentar ya. Okay, shawarma datang. 2 minit. 2 minit. Sekejap. Bagi saya masa prepare. Okay, tambah sos. Tambah cheese. Tambah salad. Okay, tambah salad. Seterusnya, tambah daging. Okay, add meat. Lepas tu dia nak soda tadi kan? Okay, kita gulung dulu. Saya ingat lagi order abang. Dia nak soda. Okay, kita ambil soda dulu. Buka peti. Ambil lah satu mana. Tak boleh ambil ke? Bagi kat customer dulu. Give it to the customer. Okay. Bukan dia nak soda ke tadi? Sorry. Terima kasih. Sama-sama. You save my night. Ya, saya tahu shawarma saya memang sedap. Satu-satunya kedai yang buka kat sini. Walaupun betapa menyeramkan ya. Kerja seorang-seorang kat sini pukul 4 pagi dah. Okey, tak lama lagi serve berapa klien. Okey, ni arahan kat sini ya. Serve one client katanya. Ada benda mengacau. Ada benda mengacau. Guys, tutup peti dulu. Nanti tak... Okey, kita ada pelanggan baru. Tu shawarma. Ni macam muka pakcik tadi je. Baju je lain. Okeylah, bayar dulu. Apa-apa pun bayar. Okey, mari kita check CCTV. Adakah ini anomali? Nampak dah guys. Tak payah tengok night vision pun. Nampak dah. Datang seorang. Ada benda bergayut kat dia. Memang taklah nak jual. Dibayar dah tadi kan? Dibayar dah? Okey, mari kita tutup kedai. Jangan hidang kat dia. Tutup kedai. Jangan hidang kat dia. Okey, mari kita tengok CCTV semula. Banyak ada benda bergayut pula. Unbelievable. Minta maaf lah encik. Saya tak jual kat encik. Benda tikut sekali dah. Okeylah. Jangan datang lagi. Okey, sebab itu penting ni ya. Kita check CCTV dulu. Okey, mari kita buka kedai. Kita tengok. Ada pelanggan. Kita kena serve satu lagi pelanggan. Serve one client. Okey.
Seorang lagi siapa? Okey, tak nampak daripada sini. Okey, tak nampak. Shawarma, mari beli. Yang di atas tu, duduklah kau. Oh, ada pelanggan baru. One shawarma. Okey. Kejap ya Kak, sabar saya tengok ni. Saya kena pati dulu CCTV. Okey, nampak okey. Dah kenapa kau bergaya? Oh, ni joget-joget gitu. Oh, bahaya guys. Kalau tengok naik kalau tengok yang kamera biasa ni, okey. Tengok night vision, begini rupanya. Minta maaf lah. Kita tutup kedai lah. Saya tak boleh serve. Okey, mari kita tengok CCTV. Dijoget lagi tak? Oh, tak joget dah. Bye. Minta maaf ya. Aduh, minta maaf lah. Tak boleh nak serve. Okay, jom kita tutup. Mari kita buka kedai. Duduklah benda tu bergayut. Okey, nampaknya semua dalam keadaan terkawal. Okey, hari Selasa pukul 6 pagi dah. Okey, tak lama nak habis shift dah. Satu lagi klien kita. Mana klien kita? Shawarma. Oh, kakak manis sudah datang. Okey, one shawarma. Okey. Menyorok pula bawah ni. Tengok CCTV dulu. Okey, nampak okey. Okey, kamera malam. Okey, boleh hidang. Mari kita hidang. Start with lavash. Adakah ini customer kita yang terakhir? Okey, mari kita tengok. Add sauce. Mana sauce? Okey, kita tambah sauce. Okey, lepas tu kita tambah cheese. Seterusnya salad dan daging. Okey, sebentar ya. Okey, daging. Okey, mari kita gulung. Okey, shawarma anda sudah siap. Here's your order. Okey, mari kita tengok betul tak kita serve. Okey, zero client. Maknanya betul lah tu. Okey, dia kata shift kita dah habis. Tutup lampu, tutup grill semua, close the window, go to the bus stop. Okey. Tutup. Tadi kita lupa tutup ni kan. Okey, kita tutup grill ni. Jangan biarkan dia berjalan. Tak pasal-pasal terbakar pula dah kedai ni. Okey, tutup lampu. Mari kita keluar. Okey, mari tutup pintu. Okey, jom. Shift kita dah habis. Mari kita mari kita tunggu kat miau ni. Okay, kita akan masuk day ketiga dah. Setakat ini Alhamdulillah kita berjaya. Okey, jom tunggu kat bus stop. Miau ni. Pada tadi dah diam. Okey, masuk hari ketiga. Kita tengok cabaran hari ketiga bekerja di shawarma. Oh, sunyi guys. Tak nampak orang pun. Okey, masuk hari ketiga kita bekerja di kedai shawarma. Nampaknya masih bertahan ya. Okey, buka pintu. Bismillah. Okey, masuk. Ada lagi lah benda tu, dah tak tahu kenapa lah. Okey, yang pasti tutup pintu dulu guys. Tutup pintu tu penting. Kita kerja dah lah seorang. Okey, kita turn on ni. Okey, mari. Okey, buka kedai. Kenapa buka sendiri ni? Kenapa saya tertekan? Okey, kita buka kedai. Okey, arahan di hari ni adalah hari Rabu serve 4 klien je. 4 je klien. Okey. Siapa mau beli shawarma? Dia bergerak. Hilang dah. Punyalah lama pun kau nak hilang ya. One shawarma extra sauce. Berapa boh? 150. Bayar. Okey, dah bayar. Mari kita tengok CCTV. Okey, nampak okey. Okey, tak ada nampak yang pelik dah. Okey, tak ada nampak yang pelik. Mari kita buat shawarma. Oh, turun daripada air ni peti. Tahu pun dia lenguh duduk atas peti tu ya. Oh, turun dah agaknya. Okey, tambah sos. Okey, letak sos, tambah cheese. Okey, tambah salad. Lepas tu tambah daging. Okey, shawarma siap. Okey, ini awak punya. Terima kasih beli. Sama-sama. Nanti datang balik lagi. Better than our vending machine. Of course, shawarma saya adalah yang terbaik. Lari. Takut. Kenapa ni guys? Buka pintu. Dimamai lampu pula. Macam mana nak buka pintu? Tak boleh buka pintu. Aduh.
takutnya. Aduh, main pula dah. Aduh, janganlah kacau aku. Aku nak kerja ni, nak cari rezeki. Aduh, dah ke mana pula dah. Kenapa tak boleh nak keluar ni? Kenapa tak boleh nak buka pintu ni? Tak boleh nak buka pintu, guys. Sabar je lah, dikacau pula dah. Time-time macam ni. Shawarma. Sekejap, masalah sekarang kita nak buat apa? Seramnya. Tak ada orang nak beli pula ke time ni. Aduh. Sudahlah dah. Tengok CCTV. Apa yang mengacau ni? Sudah. Apa yang kita perlu buat, guys? Kita nak keluar tak boleh, dia tak bagi buka pintu Serius lah. Apa pula ni? Macam mana ni? Mana pelanggan aku? Tolong. Aduh, tak ada pula ke orang nak datang beli ni. Nak kena buat apa ni kalau macam ni? Bila nak berhenti sakat ni? Aduh lah, sudah-sudahlah. Baru pukul 11.53. Aku baru je masuk shift. Nak serve 3 klien. Okay, kita buka radio lah. Menakutkan, cepat-cepat. Nak keluar dia tak bagi. Macam mana? Nak keluar tak boleh nak keluar. Pintu dia tak bagi buka sudah dia memang kacau betul lah kali ni. Takut pula aku nak pandang atas bawah. Tak ada pula orang datang ni. Tak ada pula orang datang nak beli shawarma ke ni. Alamak macam mana ni. Okey lah guys, sampai di situ saja. Kita jumpa sambung dalam permainan akan datang. Aku pun dah tak tahu nak buat apa ni. Okey, setakat itu saja. Terima kasih.